Cuba korang teka berapa harga dan nilai milik beg tangan Crisis Tan, anak kepada Tan Sri Vincent Tan. Cuba korang teka berapakah nilai. Selalu kita bagi tahu. Sekarang cuba korang teka. So sekarang ni sementara korang tengah teka-teka berapakah jumlah nilai beg tangan beliau, kita nak review beg tangannya. Wow! Banyak. Ini adalah Hermes Birkin 20 Matte Alligator Skin. So sebelum saya ceritakan harga beg ni saja, saya nak ceritakan proses untuk mendapatkan Hermes Birkin. In order untuk you dapatkan Hermes Birkin, you kena at least spend ratus ribu lah. Ada yang saya dengar 250, ada yang saya dengar 150, ada yang saya dengar tak spend langsung. Tapi tak tahu yang mana satu betul. Tapi kebanyakannya rata-rata saya dengar memang at least you kena spend ratus ribu. Bila dah spend ratus ribu, you dah beli dia punya selipar, you dah beli dia punya bag, you dah beli dia punya pinggan, mangkuk, cawan, chopstick dan sebagainya, accessories, barulah SA. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Barulah SA tu akan offer you untuk cakap, Miss, do you want any Birkin, yeah? Dia akan cakap macam tu. And itu pun belum tentu dapat you colour yang you nak. Yes, kadang-kadang dia akan tanya you nak colour apa, Dino. Dia cakap, okay, you have to wait 6 months. Tunggu-tunggu tak dapat pun. Tunggu-tunggu tak dapat pun. Ataupun dah dapat, dia tiba-tiba dia cakap, you nak hitam kan? Tak apa, kita ada sama colour yang very similar. Colour apa? Pink. Contohnya, dia boleh buat macam tu. Sebab tak ada rules pun kan. So, agak susah. Birkin sahaja dah susah. Birkin, croc skin, alligator skin, lagi bapak susah. Faham tak? So, bag ni memang orang kata apa, dia bukan pasal siapa yang pakai ataupun siapa yang beli resell. Dia siapa yang beli retail. Whoever yang pakai Birkin dah ganas lah. Maksudnya dah level antara top 1% lah. Tapi whoever yang beli Birkin retail, dia lagi tinggi. Walaupun retail tu lagi murah. Sebab tu ramai orang tak faham. Orang cakap, kenapa kau nak macam terkejut sangat dengan orang tu beli retail? Walhal dia beli retail harga RM40,000. Resell RM80,000. Orang yang beli resell tu lah lagi power RM80,000. Betul lah, memang RM80,000. Tapi perjalanan dia untuk dapatkan profil tu, nak cantikkan profil dia tu, berapa banyak dia dah spam tu yang kita nak kena kira. And also spend pula kat benda-benda yang rugi. Contoh kan, katakanlah bag tu you beli RM15,000, you boleh jual RM9,000, RM8,000, rugi. Macam tu lah lebih kurang. So basically ni adalah game-game orang kaya. Kenapa kita tak faham? Sebab kita tak kaya. One day kita? Sorry, korang. Tak adalah gurau-gurau sikit. Alah, nak rajuk-rajuk lah. Saya ni baran. Nampak. Dari 2026 ni saya cuba nak berubah lah. So itulah ceritanya. Tapi back to Crisis Tan punya Birkin ni, harganya dalam RM700,000 sahaja. Lagi kecil lagi mahal? Yes. Lagi kecil Hermes tu lagi mahal harganya. Terbalik kan? Semuanya memang pelik-pelik kan? Cuba korang bayangkan, mainan orang kaya ni lagi kecil lagi mahal.